Kalau anda yang berusia 45 tahun ke atas, itu tandanya masa makin singkat untuk bina simpanan yang kukuh. Ramai orang fokus tambah duit dalam akaun, tapi lupa nilai duit makin jatuh setiap tahun. Emas pula lain. Bukan janji atas kertas, tapi aset sebenar yang terbukti tahan inflasi sejak ribuan tahun. Kalau anda mula simpan sedikit demi sedikit hari ini, contoh RM500 sebulan dalam akaun Masgap Public Gold, dalam beberapa tahun anda dah ada dana persaraan sebenar dalam bentuk emas fizikal. Masa anda bersara nanti, emas ni boleh dicairkan bila perlu, tanpa risau nilai duit jatuh. Lagi pula harga emas naik purata 10% setahun, jauh mengatasi dividen KWSP. Ingat, anda dah tak kejar masa, tapi anda lindungi nilai masa depan dengan simpanan emas. Persaraan yang tenang bukan sebab banyak duit, tapi sebab simpan dalam bentuk yang tak susut, iaitu emas fizikal. Mulakan sekarang walaupun kecil, sebab masa terbaik simpan emas adalah 10 tahun lepas dan masa kedua terbaik adalah hari ini. Boleh klik link di bio ataupun rujuk pin video saya untuk bermula. Saya akan bantu sebaiknya.